bekas-bekas yang masih mengandungi ataupun menjadi tempat pembiakan. So saya haraplah benda tu kita hindarilah. Maknanya tuan-tuan dan puan, hari ini ada penerangan, penjelasan ataupun sedikit perkongsian oleh pihak PKD. Mungkin tuan-tuan dan puan dah ada kesedaran ataupun ada knowledge, ada ilmu tentang tempat potensi pembiakan. So harap tuan-tuan boleh praktikan supaya benda tu tak menjadi lebih teruk. Boleh Encik Nazim, sebab dapatan lah ini 9.3 saya bersama beliau malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrin. Saya Pembantu Kesihatan Awam di Unit Promosi PKD Seremban. Okey, semalam saya follow tim B. Saya tim B. Tim A 9.3, kita daripada 9.3A sampai 9.3M. Itu sekali lah. So, L M. A sampai M. So kita pergi lorong depan dengan lorong belakang lah. Kita masuk setiap lorong semalam. Saya pergi lorong 9.3, Azlan pergi 9.1 kan. Okay. Apa yang agak kecewakan adalah lorong belakang lah. Memang ada rumah yang lorong belakang dia terlampau teruk, dalam rumah teruk, tapi depan cantik bersih. Kebanyakan penduduk sini memang abaikan lorong belakang. Paling teruk pun kita jumpa ada jiran belakang, dia buang sampah kat rumah jiran belakang. Dia barang-barang kontraktor dia sini, dia buang dekat rumah student. So student dipersalahkan. Sebenarnya yang saya bukan nak cakap student pun sama juga, ada pun sama, tapi penduduk pun sama juga. So kita kena main peranan sama-sama kan. Semalam saya daripada A sampai M tu saya jumpa dekat 5 tempat pembiakan. Itu semalam saja, itu yang kita jumpa. Lepas tu kita ada nampak potensi-potensi dalam rumah tempat pembiakan, tapi kita panggil tak keluar. Kebanyakan yang tak keluar tu kita dengar dia ada orang muda rumah pagi dia tak nak keluar, dia terus diam. Saya personally panggil pun dia tak keluar. So itu agak kecewakan lah saat kita jumpa 5 tu sebenarnya saya tengok pun saya tahu tu memang jentik-jentik Aedes lah, memang nyamuk Aedes. Kita jumpa kat payung, kita jumpa kat taucat, kita jumpa dekat baldi. Ada rumah kosong saya masuk dalam rumah pun ada pembiakan. So benda tu memang itulah punca-punca kita dapat penyakit ini lah, kita cek keluar dalam rumah. So kalau boleh kita pesan semalam ada serta-serta penduduk nak keluarkan barang-barang macam, sebab kebanyakan penduduk sini saya perasan dia buang sampah dalam rumah. So dia harap nanti majlis akan masuk, SWM akan masuk ambil dalam rumah. So ada serta penduduk minta kita keluarkan tepi. Saya tak galakkan keluarkan barang belakang, kita keluarkan tepi jalan. Sebab apa, nanti benda tu jadi rutin. Orang keluar kita buang, orang keluar kita tarik kita keluarkan. So kalau kita nampak jiran-jiran yang letak belakang sampah belakang rumah, kita tegur dia, kita ada letak tepi jalan. Dia sendiri letak tepi jalan. Dia tak galakkan kita pergi gotong royong, dia tak join gotong royong, kita yang akan dikeluarkan. Dia jumpa semalam tong-tong cat, bekas simen, kerusi kereta, ekonomi lama ni semua. Diorang letak belakang rumah, diorang anggap. Saya tak tahulah diorang nak buang ke apa, sebab kita ada panggil memang kebanyakan tak keluar. Ada 2 rumah je semalam yang keluar. Daripada tuan-tuan itu lagi 2 rumah. Rumah yang buang sampah dekat rumah student tu, ada 1 rumah tu. Kedua pun India tu. So saya harap benda ni bukannya proses baru. Saya rasa saya kerja PKD Seremban ni daripada 2014. Benda ni Desa Anggrek, benda tu benda biasa. Kita nampak lah kawasan ni. So saya haraplah benda ni hari ni dapat mendidiklah penduduk pun boleh sampaikan kepada penduduk lain agar sampah yang buang secara betul. Bukan kita letak sampah belakang rumah. So kita kena fokus yang belakang rumah sekali lah. Kalau kita rasa lalang rumput panjang, sebab semalam ada lalang rumput panjang, saya nampak dalam lalang tu banyak sampah-sampah bekas-bekas tabungan, ada bekas makanan. Ada serta-serta rumah student tu saya perasan dia buang sampah daripada bilik atas dan kumpul di kawasan belakang lah, belakang. So hujan memang air yang takut. So air takut memang akan ada. So rumah yang kita boleh masuk, kita boleh tegur. Rumah yang kita tak boleh masuk, itu betul, tak boleh selipi masuk rumah orang tanpa kita kebenaran. Kelas ni pun kes-kes sangat tinggi. Kita tak naklah nanti Dr. Syahid, berapa kompon sini dikeluarkan operasi tu?
20 lebih. 19 kan? 19 kan? 19 perempuan dikeluarkan. So sebenarnya tu kalau boleh tak nak kena confirm pun dekat lebih kurang 500 bayar. So satu rumah bagi kita biarkan perempuan 500. So kalau boleh kita tak nak biarkan lah. Saya ni dia lah kalau doktor nak ambil budget kita jadi doktor dengan polisi lah. Saya kita pergi tempat kawasan-kawasan yang ada wabak demam tinggi lah. Yang desa tu memang saya sering masuk lah kawasan tinggal yang boleh Taman Semarang. Semalam tu dapatan kita daripada 9.3 sahaja. Belum 9.1, 9.2. Tapi saya pergi 9.1 pun dia punya kawasan pun agak terukak lah sebab dia berjiran dengan musim. Lepas tu depan tu saya nampak banyak sampah. So mungkin sampai satu semalam cik Azlan. kan yang buat kerjaan. Kira ni sama semalam yang ikut 9.1. Cik Muklis. Oh cik Muklis. 9.1. Pun ada kebijakan juga kan. Kebijakan ni. Kalau boleh, jadi ni proses berpandangan bukannya kita cakap hari ni berubah. Kita cakap hari ni, kita kena keep cakap hari-hari benda yang sama. Untuk bersihkan kawasan, bersihkan sekitar, kita ambil masa 10 minit at least bersih rumah kita. Student pun pesan, kita ambil at least 10 minit untuk bersih kawasan luar dan dalam rumah kita lah. Kalau dalam rumah tu kita tengoklah kalau ada penapis air ke bekas patungan macam alas pinggan ke itu tak tahu. Saya sampai balik bila ni Terima kasih kepada Cik Nazrin. Itu memang sangat guna lah sebab memang itu memang dapatan saya sendiri dan Cik Nazrin bila buat pemeriksaan rumah-rumah. Cuma inisiatif daripada pihak KRP mungkin kita dah wujudkan satu Google Form lah untuk kita isi. Mana ADDT saya yang 10 semalam kita ambil maklum ataupun kita catat mana-mana nombor rumah yang tidak sama ataupun yang bermasalah. So nanti kita buat analisa balik yang mana kita boleh majukan ataupun kita analisa sebagai melalui peruntukan undang-undang. Mungkin kita boleh gunakan saluran undang-undang untuk mereka berubah lah ataupun bukan kita nak menyusahkan dia, kita nak kekalkan hindari denggi ni di taman kita ni. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Bukan setakat hari ini kita berakhir, maknanya kesedaran tu sentiasa ada. Tu dari segi penerangan atau perkongsian secara teknikal memang dah dikongsikan oleh Dr. Syed dan Puan Siti. Harap tuan-tuan boleh ambil maklum dah dan ambil jadi satu pengajaran ataupun satu ingatan kepada tuan-tuan untuk kita buat turning point pada kesedaran denggi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cikgu boleh agenda lepas ni apa? Cuma